Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam podcast khas Ramadan dalam segmen Soal Sampai Tahu bersama saya, Takif dan rakan-rakan. Kembali bersama saya dalam segmen Soal Sampai Tahu. Hari ini saya ada dua tetamu jemputan, iaitu Okay, nama saya Aiman Alif bin Faizam. Nama saya Afiz Zakwan bin Ahmad Fazil. Okey, hari ini kita punya topik adalah bulan Ramadan. Macam mana kita tahu, bulan Ramadan ni bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Orang kata bulan yang kita beribadah dan untuk mendapatkan pahala lah. Okey, pada Hafiz, saya ada soalan. Soalan pertama, apa maksud Ramadan? Mungkin para pendengar dan penonton kita ada yang tak tahu. Bulan Ramadan bermaksud panas terik. Panas sifat dia adalah membakar. Para ulama mentafsir bulan Ramadan ialah bulan penghapusnya dosa. Oh, bulan penghapusnya dosa, betul? Okey, soalan kedua. Apa perang yang berlaku pada bulan Ramadan dan apa kisah di sebaliknya? Perang yang berlaku pada bulan Ramadan ialah Perang Badar. Pada waktu itu, Muslim seramai 313 orang dan tentera kafir seramai 1000 orang. Sepatutnya tentera kafir yang menang. Betul, Tetapi dengan adanya bantuan Allah, tentera Muslim menang. Oh, tengok tu geng, bulan Ramadan Nabi pun berperang, berpuasa pula tu, panas terik. Kenapa kita tak nak puasa, betul? Okey, kepada Aiman, saya ada satu soalan. Dalam orang kata dalam bulan Ramadan ni memang banyak ibadah yang kita boleh buat lah. Betul? Contoh macam tarawih semua kan. Apa lagi ibadah yang kita boleh lakukan dalam bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan, kita boleh memperbanyakkan baca Al-Quran. Okay. Jadi dalam bulan Ramadan lah kita nak push diri kita. Betul. Khatam Al-Quran. Kita kena berazam nak khatam Al-Quran dalam masa 30 hari Ramadan. Jadi selain itu, kita juga boleh banyakkan berzikir kepada Allah dan bersedekah. Okay, jadi malam pula, lepas dah makan-makan, lepas buka kan, kita pergi solat maghrib, solat isyak. Lepas tu kita ada solat Tarawih lah, tarawih lah. Jadi solat tarawih tu adalah salah satu cara kita mengimarahkan malam Ramadan. Jadi ada tempat buat 8, ada tempat buat 20. Jadi ikut masing-masing kemampuan. Yang penting solat. Saya nak tanya lah. Kan masing-masing masjid ada buat 8, ada buat 20 kan. Yang ni orang tak buat tarawih, dia datang murih, dia makan kari pap, dia tarik balik. Dalam saf tak ada. Dalam saf tak ada muka dia. Orang macam tu kan patut kena ban lah masjid tu. Oh, ban lah, memang wanted lah. Wanted lah. Okay, jadi banyak lagi perkara kita boleh buat time bulan Ramadan ni. Yang saya sebut tadi adalah ibadah-ibadah yang utama. Okey, jadi ibadah-ibadah yang sunat, bersedekah, kita boleh bersedekah. Macam contoh, korang semua kan pergi bazar kan? Bazar. Pergi bazar. Semua pergi bazar kan? Pergi. Pergi bazar. Kita beli banyak makanan. Lepas tu time buka, kita makan sikit je. Jadi makanan tu kebanyakannya orangnya zaman sekarang buat apa? Buang lah. Bazir kan. Beli roti john 2 kan, makan separuh ke. Lebih buang. Koyak lah. Jadi kat situ dah berlaku pembaziran. Jadi kita kena buat apa? Okey, kita boleh bungkus, kita boleh sedekah kat masjid. Time ni lah kita nak dapat pahala sedekah. Okey. So, itulah antara ibadah yang kita boleh buat time bulan Ramadan. Oh, jadi contoh macam orang berniaga, dia ada lebihan barang dia punya niaga tu. Tak habis dia boleh hantar ke masjid lah. Dia Bungkus boleh hantar hantar masjid. masjid Oh, okey. Okey, topik seterusnya. Dalam bulan Ramadan ni kan ada beberapa peristiwa yang berlaku. Contoh macam Afif kata tadi, ada perang Badar, betul? Betul. Okey, dalam bulan Ramadan ni pun ada satu lagi peristiwa, iaitu Nuzul Quran. Nuzul Quran ni jatuh hari apa ni? Okey, kalau kita ikut Nuzul Quran ni dalam kalender Islam pada 17 Ramadan. Okey, kalau penonton dan pendengar, Nuzul Quran iaitu turunnya Al-Quran ke bumi, okey, pada malam 17 Ramadan. Jadi
kalau kita ikut okey, malam nuzul Quran jatuh pada 7 Mac. Pada hari Sabtu. Tu Jadi kenapa dipanggil malam nuzul Quran? Kenapa? Tak tahu. Saya tak tahu. Tahu Hafiz? Tahu. Nuzul Quran ni peristiwa dia turunnya Al-Quran buat pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril pada waktu itu ketika di Gua Hira. Ayat pertama yang diturunkan ialah Iqra, yang bermaksud bacalah. Itu peristiwa dia. Oh, itulah kisah di sebalik turunnya nuzul Al-Quran tu, betul? Betul. Okey, soalan terakhir. Apakah penghayatan yang masyarakat boleh dapat dalam peristiwa nuzul Quran ni? Seperti mana kita tahu, bulan Ramadan ialah bulan pesta ibadah. Betul. Jadi kita boleh memperbanyakkan baca Al-Quran. Jadi ramai orang dengar je takbir raya berhenti baca Quran. Sepatutnya Doa kita raya perlulah lah. sambung Betul. supaya Al-Quran tu menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Betul. Kadang orang ni dengar raya, oi ke tempat lu. Kan dia terus lupa lah. Kadang solat raya pun tak pergi. Itu pun waktu ketua baru datang. Itu tapi dah habis lah. Okey, jadi sampai situ je lah podcast Ramadan kita. Soal sampai tahu. Terima kasih kepada Afif dan Aiman kerana sudi datang ke podcast ini. Sebelum kita akhiri segmen soal sampai tahu kita pada hari ini, mungkin para tetamu ada beberapa pesanan untuk para pendengar dan penonton. Pesanan daripada saya, jangan penting puasa. Nanti nak ganti pun susah. Itu saja daripada saya. Okay, so kalau pesanan saya ialah banyakkanlah beribadah time bulan puasa. Sebab kita tak tahu bila, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Kita tak tahu bila kita mati. Dan mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi banyakkanlah beribadah kepada Allah dan banyak-banyakkan bertaubat. Okay, itu saja pesanan daripada saya. Okay, saya pun ada sedikit beberapa pesanan. Host nak juga? Boleh, Okay. boleh tambah. Okay, tambah. Time puasa ni jangan join mana-mana club plastik hitam lah orang kata. Jangan bila kalau ada orang tanya, asal tak puasa, gastrik, janganlah. Okey, itu je lah. Jangan menipu time bulan puasa. Betul. Kalau tak nanti dapat puasa. Okey, saya akhiri segmen soal sampai tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.